Hai semua, selamat datang. Okey, untuk perkongsian kali ni, kita nak kupas macam mana nak jadi kiranya seorang maestro dalam bilik rawatan kita sendiri. Kita akan tengok macam mana nak ubah servis yang biasa-biasa tu jadi satu pengalaman yang pelanggan tak akan lupa. Cuba fikir sekejap soalan ni. Inilah sebenarnya tema besar kita hari ni. Sebab beza antara dua benda ni lah yang akan buat pelanggan tu datang balik, betul tak? Sebab ia bukan setakat pasal rawatan tu je, tapi tentang perasaan yang diorang rasa bila melangkah keluar dari salon kita. Okey, sebelum kita mula beraksi lah kan, kita kena sediakan pentas dia dulu. Jadi untuk bahagian pertama ni, kita akan sentuh pasal benda-benda paling asas yang wajib ada untuk cipta satu persekitaran salon yang betul-betul sempurna. Okey, 3 benda asas ni, ruang yang senyap, suhu yang selesa dan udara yang bersih, ini adalah tapak untuk semua benda lain. Kalau asas ni tak kukuh, apa-apa je yang kita cuba buat lepas tu untuk nampakkan suasana tu best, memang akan jadi sia-sia je. Cuba bayangkan pelanggan kita tengah cuba nak relax, tiba-tiba dengar bunyi bising dari luar. Kacau kan? Memang tak boleh lah. Sebab itulah, ruang yang senyap dan tenang ni, langkah paling-paling pertama untuk tolong minda diorang tu switch off dari dunia luar dan masuk ke mood rehat sepenuhnya. Okey, yang kedua, suhu. Tengok nombor ni, 20 hingga 25 darjah Celsius. Nampak macam simple je kan julat ni, tapi inilah dia punya sweet spot yang paling penting. Sebab kalau suhu tu ngam-ngam, tak sejuk sampai menggigil, tak panas sampai berpeluh, barulah pelanggan tu boleh betul-betul selesa dari awal sampai habis rawatan. Dan yang ketiga, udara. Kualiti udara ni bukan setakat pasal selesa tau. Ia juga pasal keselamatan dan nampak profesional. Cuba fikir, ikut garis panduan Pusat Kecantikan kan, sistem pengudaraan yang elok ni penting untuk buang bau-bau kimia. Contohnya dari rawatan kuku ke, pewarna rambut ke, atau apa-apa je lah bau yang kurang best. Barulah ruang rawatan kita tu rasa selamat dan nampak pro. Baiklah, jom kita masuk ke instrumen kita yang pertama, cahaya. You all kena tahu, lampu ni bukan sekadar untuk bagi terang je tau. Ia sebenarnya satu alat yang sangat dinamik yang kita boleh kawal untuk ubah terus mood sesuatu servis tu. Inilah dia kunci dia, pencahayaan yang boleh laras. Maksudnya, kita ada sistem lampu yang kita boleh adjust terang atau malap dia. Flexibility inilah yang penting. Kita boleh bagi cahaya terang gila untuk kerja-kerja detail, lepas tu bila dah siap, kita malapkan sikit untuk wujudkan suasana yang lebih rileks. Dan slide ni tunjuk dengan jelas dua peranan utama lampu. Sebelah sini cahaya terang dan jelas. Yang ni kita guna untuk servis yang perlukan ketelitian, macam waxing atau manicure. Sebelah lagi pula cahaya yang malap dan warm. Yang ini pula kita guna bila nak bagi pelanggan tu betul-betul rileks, macam tengah buat facial. Terus rasa macam kat spa. Okey, tadi kita dah cakap pasal cahaya. Sekarang, instrumen kedua kita, muzik. Bunyi inilah yang akan melengkapkan pengalaman deria pelanggan kita. Ia macam runut bunyi atau soundtrack untuk pengalaman diorang kat salon kita. Peraturan dia simple je, tapi tolong jangan abaikan. Pertama, pilih muzik instrumental. Tak ada orang menyanyi. Kenapa? Sebab vokal boleh kacau fikiran orang. Kedua, volume kena perlahan. Ingat, muzik tu cuma latar belakang je, bukan konsert. Tujuannya nak bagi rasa damai, bukan nak jadi tarikan utama. Jadi, poin paling penting tu memang diringkaskan dengan cun dalam petikan ni. Ia tekankan cadangan pakar tau, bukan main-main. Guna muzik instrumental yang lembut dan pasang perlahan-lahan. Ini memang amalan terbaik dalam industri kita. Okey, jom kita masuk bahagian terakhir. Inilah bahagian paling best di mana kita akan gabungkan semua yang kita dah belajar tadi. Sekarang, kita akan belajar macam mana nak jadi konduktor untuk simfoni perkhidmatan kita sendiri, ikut servis yang berbeza. Okey, jadual ni, anggap je ni cheat sheet you all. Jom kita tengok satu-satu. Untuk rawatan muka yang santai, kita gandingkan lampu malap dengan muzik instrumental yang slow. Memang auto relax. Tapi, untuk waxing yang perlukan detail, kita perlukan lampu yang terang benderang. Tapi muzik perlahan tu masih boleh pasang, nak bagi pelanggan tu tenang sikit. Dan, ni penting, masa consultation dengan pelanggan, sama ada tutup terus muzik tu atau perlahankan sangat-sangat. Sebab masa ni, kita nak fokus 100% pada perbualan dengan diorang untuk bina kepercayaan. Jadi, apa pengajarannya? Inilah dia mesej utamanya. Anda bukan sekadar seorang juruterapi. Anda adalah pengarah, pereka, konduktor. Semua benda, dari suhu bilik sampailah ke lagu yang anda pasang, semuanya dalam kawalan anda. Anda yang cipta karya agung tu. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan. Persekitaran yang anda cipta tu, apa cerita yang ia sampaikan? Adakah ia cerita tentang profesionalisme, ketenangan, keprihatinan, semuanya?
terpulang pada anda.